Jadi bukan untuk konsert ni nampaknya mencetuskan gerak seperti biasa, excitement semua orang kan yang Alhamdulillah. Siti pun dalam keadaan yang nervous memang sangatlah, sebab bila kita mengumumkan konsert tradisional, excited sangat sebab memang impian saya adalah untuk buat konsert terbesar tradisional. Itu impian saya. Dan kita berjaya untuk memutuskan pada tarikh bila dan memutus pula untuk berada di Stadium TM Stadium Nasional Bukit Jalil dengan orang kata kapasiti yang sangat besar. So saya percaya rakyat Malaysia ni dia especially kalau lagu tradisional memang ada di hati masing-masing. Orang Malaysia ni kata lagu tradisional memang bohonglah mereka tidak rasa bangga dengan muzik tradisional. So saya harap Gemar Bumantara ni boleh membawa sesuatu kepada irama yang kita banggakan. Bukan untuk orang Melayu untuk orang Cina, India, semua mesti nak kalau boleh mereka datang menyaksikan konsert terbesar ni. Mungkin selain album Gemar Bumantara, mungkin ada lagu daripada album lain juga. Memang. Saya ambil tajuk Gemar Bumantara ni sebab dia punya maksud tu sangat besar, grand, dan memang kenalah dengan lokasi yang kita buat di Stadium Nasional tu. Kita nak muzik ni bergema di seluruh Nusantara dan pergi ke luar global lagi kan. So sebab itu saya pilih Gemar Bumantara. Tapi lagu-lagu dalam konsert tu nanti akan juga daripada album-album sebelum ini yang sangat popular. Dan kita pun ada beberapa segmen yang kita dah plan, cuma kita belum tetapkan lagi sebab baru je umumkan kan. So insyaAllah saya akan pastikan persembahan ni menepati kata cita rasa dan juga akan memberikan sesuatu lah untuk Malaysia. Dah ada planning keseluruhan tu, maksudnya mungkin akan ada artis jemputan ke? Belum lagi. So baru sangat kan. So bila macam dah keluar kan dekat Pride dah semua mencadangkan yang sipu dan sebagainya dan meletakkan macam-macam, so macam mana dari segi pihak itu memang setiap konsert saya akan ada cadangan-cadangan yang akan saya bacalah dalam media sosial saya. Dan itu bagi saya biasa. Memang setiap kali konsert akan ada lah. Dan saya okey untuk idea-idea macam ni pun kadang kita fikir balik kan. Cuma untuk Gemar Bumantara kita tak decide lagi sebab masih awal lagi. Apa yang paling penting adalah Siti nak buat konsep dia dulu. Apa lagu dan juga apa elemen-elemen surprise yang Siti nak bawakan. Masih lagi kita duduk berbincang lagi. Sebab macam Legacy tu 2 minggu sebelum konsert baru Siti umumkan artis undangan kan. So mungkin juga kali ni pun sama juga. Kita tak tahu. Kita sentiasa bersedia lah untuk menerima pandangan daripada netizen-netizen yang peminat-peminat. Peminat memang selalu akan bagi cadangan. Siti nyanyi lagu ni, Siti nyanyi lagu ni, Siti artis ni, Siti pakai baju ni. Sedetail-detailnya memang peminat ni akan menyuarakan lah pendapat. Yang selebihnya kami dan tim yang memang kita dah ada tim profesional, kita juga ada pengarah persembahan nanti yang diberi tanggungjawab untuk menentukan konsep tu nanti. Dah ada ke siapa ke? Kita dah ada dalam kepala lah pengarah untuk konsert ni. Sebab tradisional ni dia bukan benda yang boleh buat macam tu je. Pilihlah lagu, tak, Siti nak dia cantik sebab dia di dalam stadium yang sangat besar. Kita nak impact pada orang yang menonton tu. Adakah OB juga? Rahsia. So kita tak decide lagi. Daripada idea peminat juga ada tak untuk yang kami sikit ke sikit-sikit. Siti tak decide lagi. Siti latihan fizikal pula macam mana tu Siti? Saya dah memang dah kena mula. Yang lebih apa orang kata? Lebih intens lagi lah. Macam biasalah peminat saya akan sedia maklum yang saya kalau dah bermulanya apa orang kata persiapan untuk konsert,
exercise yang paling saya suka memang Muay Thai lah. Saya akan berlatih Muay Thai, akan gym juga untuk stamina saya, kekuatan jasmani saya. Dan selain tu tarian lah, sebab tradisional kan memang ada banyak sangat tarian. Itu akan saya mulakan lah, mungkin dalam bulan depan ke macam tu, ataupun Pilihan sebulan lagi. pilihan lagu pun ada. Dan lagu belum lagi. Lagu pun belum lagi. Total berapa ya? Macam biasalah kalau konsert kita berapa gaji? 40? 33, 40 macam tu. Malaysia banyak. Tadi you keep saying yang you saya dah usia 47 tahun, 20 tahun. Ya. Oh no, you okay, tapi sekarang ada kita berekspek yang masa konsert nanti you akan beraksi tarian yang lebih. Kita tak like extreme, but there's more macam tu. Yang macam mana peminat memahami, melihat saya Siti Nurhaliza. Saya menari tapi saya perlu kekalkan nyanyian yang baik jugalah. Tapi yang gimana lain ada tak macam agak lah. Oh, belum boleh bercerita lah. Rahsia, Sebab kita tak decide lagi. Tapi insya-Allah lah, saya harap penonton berbaloi lah dengan wang yang dia laburkan untuk membeli tiket saya tu. Saya tak akan hampakan mereka, insya-Allah. Tadi melihat peminat kembali battle tiket. Ya. Terharu ada, nak menangis pun ada. Kelakar pun ada. Sebab diorang rakam, kita pun buat challenge. Peminat, challenge mereka adalah untuk rakam momen diorang battle. Saya pun sempat tengok dekat thread, ada yang confident sangat. Tapi bila lalas, dah kena reject kan. So, dia punya frust tu macam suspend dia tu sangat mendebarkan. So, saya rasa terharu lah sebab rakyat Malaysia, peminat-minat saya tak pernah berhenti untuk bagi sokongan. Bila tengok diorang punya kesungguhan, betul-betul menyimpan untuk beli tiket saya ni, saya rasa saya tak boleh hampakan diorang. Itu Ada je. seorang tu dia keluar sampai beratus ribu kan, tapi dia seorang je, mungkin boleh komen sikit. Yang mana? Ada 100,000 lebih kot dia seorang je. Dia Oh ya, beli. 100,000 lebih kat sini. Saya rasa dia beli untuk kawan-kawan Dia beli juga untuk kot. kawan-kawan dia. Untuk kawan-kawan, ataupun dia ambil orang kata apa? Ambil tugas untuk battle. Betul, memang ada fan city yang mana diorang datang secara berkumpulan, and then mana yang ada, especially diorang grab tu sebab ada kad Afin tu kan. So diorang nak jadi orang yang pertama boleh pilih ataupun beli tiket. Kadang-kadang tiket ni tak boleh pilih sebenarnya. Bila dia bagi ruang mana yang kosong tu, bila mereka pilih, itulah seat yang mereka dapat. Tapi ada juga setengah tu, bila seat tu tak available, yang dekat-dekat, mungkin dia akan bagi jauh-jauh juga. Cuma mungkin boleh berbincang lah dengan pihak Ticket to You kalau ada yang sangat-sangat memerlukan bantuan kan. Tapi ada juga kat thread yang dia cakap dia sanggup keluar dari WSP. Ya. Saya balas lah dia punya posting tu. Saya cakap, saya tak akan hampakan lah, saya akan buat yang terbaik untuk peminat saya. Dan lebih boleh saya katakan, ini untuk saya punya contribution juga untuk budaya, untuk negara Malaysia. Saya nak tunjukkan bahawa kita, walaupun kita nyanyi lagu tradisional, kita boleh mampu bawa ke peringkat yang tinggi, di persembahan yang sangat besar. Dan insya-Allah saya harap tourism Malaysia pun boleh sama-sama banggalah dengan usaha yang saya buat bersama dengan tim produksi. Sebab buat konsert bukan untuk diri saya sendiri. Saya ada pekerja yang ramai. Macam Legasi tu kita ada 2,000 lebih pekerja yang bekerja untuk Legasi. Kita ada tenaga profesional yang berusaha untuk jadikan konsert ni kan. So Yang ni mungkin akan lebih ramai. mungkin lebih ramai lagi, betul. Siti rasa lebih ramai sebab tradisional ni grand kan. Bila ada dua orang yang dah offer diri untuk nyanyi, jadi penyanyi kan, Afwan dengan Pia. Ya. Begitu. Dia memang bersungguh-sungguh ke diorang sendiri tahu Saya rasa pengaruh daripada Michael Jackson tu. Dia tengok Michael Jackson punya movie. So Afwa ni dia hari-hari dia dah menari moonwalk. Lepas tu dia tengok lagi
boleh dikatakan saya pun dah tak tahu tak boleh nak buat apa dah. Hari-hari dia tengok Michael Jackson. Lepas tu agaknya dari situ dia rasa berani kot. Tiba-tiba je dalam kereta, ibu, apa? Afwan nak nyanyi lah konsert ibu, dia cakap. Lepas tu dia cakap, apa yang betul? Afia cakap saya lagi, betul yang saya rakam. Dia sendiri, tapi saya rasa dia tak go. Taklah dia tu. Afia mungkin Afia, dia tak cakap pun. Tapi yalah, dia membesar tu melihat saya di atas pentas. Dulu masa dia masih menyusu badan pun, saya dekat belakang pentas pun sebelum perform saya susu dulu dia. Jadi memang dia celik-celik mata tengok mak dia ni kan dah kerja atas pentas, so dia dah faham lah. Tak tahulah, saya harap dia orang kalau mungkin akan ada minta tambah tiket ke atas ni. okey, macam mana ya? Setakat ni apa yang kita jual tu lah kita tawarkan untuk pembeli-pembeli tiket. Last minute ni wallahu alam, sebab apa-apa pun boleh berlaku kan. Kalau ada sambutan luar biasa, kita tengoklah macam mana. Kita boleh kata sold out Ya? Dah sold out. Sekarang untuk pre-sale masih lagi berjalan. Lebih daripada separuh. Hampir lah. Hampir dah. Okay, soalan saya tadi ialah saya lupa. Dia cakap pasal Tok Kini Hasrat nak mengangkat juga irama Malaysia kan dalam menerusi konsert ni. Okay, kalau kita tengok sekarang dengan ada K-popnya, muzik barat semua kan. So sebenarnya kita punya pendengar ni masih inginkan lagu-lagu etnik dan irama Malaysia, macam mana pandangan? Saya dapat tengok respon yang saya rasa memberi saya kesan yang saya kata saya yakin untuk buat tradisional ni bila legacy 30 saya tu. Kan segmen tradisional, tengoklah macam mana sambutan, macam mana respon yang datang. Bila saya kata joget lambak je semua bangun, semua nak. Sebab saya rasa kita ada kekuatan jati diri kita, muzik kita sendiri kan. So marilah kita apa orang kata meraihkan dia, mari kita tunjukkan kan irama kita ni sebenarnya hebat. Masih kuat. Masih kuat. Okey dah.